Halo, hai. Hari ini saya finally dah beli pemotong tile. Yang ni jenama dia M-Top. Boleh tengok sini, beli dekat Mr. DIY So, saya beli yang 600mm. Biasa kalau 600mm tu dia 2 feet tiles lah. Tiles macam ni boleh potong lah. So dulu saya ada buat video bersepah. Saya beli yang tile kata James Bond tu, yang macam pen kan. Saya beli tile yang kata macam tu. Saya gores pakai pembaris. Lepas tu saya lining, saya tarik. Dia memang tak boleh pakai lah. Ada video tu saya ada tunjuk, benda tu useless. Melainkan kalau pakai ceramic tiles, kemungkinan boleh. Tapi kalau mungkin tak pernah try ceramic, tapi saya rasa kalau pakai ceramic pun kena betul-betul expert guna barang tu. Tapi kebanyakan kontraktor takkan buat barang, takkan guna device yang tu lah. So pengalaman saya yang tu memang useless lah. Tapi saya finally, dah lepas sekian lama saya beli yang jenis ni. Saya cuba cari online, tapi online tu saya beli, lepas tu seminggu lepas di reject, di tak nak sell. Saya rasa masa pengantaran mungkin ada bengkok-bengkok, ada orang komplain pasal tu dia tak nak jual kot. So finally saya pergi kat DIY dekat IKEA. Saya rasa dekat IPC kot. Atas tu tingkat 1 ada DIY yang besar sikit. Dia jual macam-macam benda kat sana. So saya pun jumpa lah pemotong tile ni. Saya beli. Hari ni saya datang, yang balance saya ada hari tu, saya cuba potong. Sukses. Ngam, boleh potong. Hiris dia pun boleh rasa, boleh dengar hiris dia. Boleh potong. Lepas tu terus dapat satu tempat yang saya nak buat. Harap boleh pegang ni. Lebih kurang macam ni lah. Aduh. Okey. Janji dapat sambung macam ni, dah habis cerita tempat ni. Padahal ni gloss. Tile ni gloss, tapi tile ni matte. Hari tu saya beli 2 keping. Satu keping saya dah pakai, sebab saya nak pakai sebelah sini je. Sebelah dalam tu saya nak pakai warna putih kan. Lepas tu saya pergi dekat White Horse. Dia kata yang gloss ni dah habis, tapi corak yang sama ada yang macam ni. Jadi saya tak kisahlah, saya nak habiskan kerja saja. Saya pun beli yang jenis matte. Janji ada tiles lah, tapi kat sini pun ada nampak ruang. Tapi saya boleh tampal dengan simen tu nanti. Pakai silikon ke apa saya boleh tampal. So sukses lah. Jadi memang dah tahu boleh potong. Sekarang kerja senang sikit. Okey, nanti saya sambung. Okay, sekarang dengan menggunakan alat tile cutter ni, saya dah manage ada 2 tiles. Saya tadi dah potong ni. Lepas tu potong yang baris ni untuk bahagian ni. Lepas tu yang ni sebelah sini pula sama juga. Dah potong, semua dah siapkan. So tunggu simen je. Yang lurus ni dekat tiang ni sama juga. Lurus ni ada banyak keping ni pasal saya tak cukup tile, sebab 3 keping tiles tu hanya boleh potong 1-2, lepas tu yang baki sebab dia 2x2, tapi yang ni 90mm, dia 2468, so tak cukup. Jadi saya pakai yang dulu yang pecah-pecah tu, saya cuba potong macam petak-petak, jadikan macam ni. So tile putih pun dulu beli 2, tapi 1 saja saya boleh potong 3 keping, 1, 2, 3. Yang last kali ni saya terpaksa ambil yang dulu saya pakai yang James Bond punya pen tu kan, yang balance tu. Saya ambil baki-baki tu, saya potong pakai ni. So dapat macam kotak-kotak macam tu lah, di segi 4 macam tu. Jadi boleh simen je lah. So ni first time saya buat kan, jadi memang penat nak belajar. Lepas tu puas hati lah, sebab kalau yang ni saya invest RM150, yang tile cutter 60mm. Katakan anda nak beli macam tile cutter kan, jangan silap beli sebab dia ada ukuran. Baik beli yang 60mm, sebab 600mm, sorry, 600mm. Tak kira apa brand lah, mana yang you suka you boleh beli lah. Sebab kalau kita beli yang 450mm, yang tu boleh potong macam bawah 2 kaki. Jadi kalau dapat tiles yang besar ni, nak potong keping-keping tu susah. Kan diorang buat macam skirting ni kan.
Kalau rumah kita nak buat skirting, kita nak potong, ni semua dia pakai 2 kali 2 tiles ni. Tiles besar ni dia potong berapa keping tak? Dia pakai pemotong macam ni. So untuk buat tabletop ni, nak pasang tiles ni semua, walaupun tak perfect kemas, tapi janji saya dah sukses potong dia punya tiles. Sekarang tunggu simen aja. Pasangkan batu ringan tu, lepas tu basahkan tile ni. Ini tile porcelain, tak payah basahkan. Tapi yang warna putih tu, yang tu tile seramik. Jadi yang tu kena basahkan bahagian bawah, sebab dia akan serap air, senang nak lekat. Yang ni dia tak serap air kat bahagian bawah tu. Dia memang macam kali saya, jadi kita terus tampal aja, tak ada hal. Jadi batu tu basah sikit. So kalau hari tu kan, saya dah pasang yang 2x2 ni. 1, 2. Yang ni senang, 1 keping terus pasang aja, kan? Senang aja pasang macam ni. Tapi yang lebih ni yang susah ni. Jadi saya contact saya punya kawan lah, yang bukan kawan, macam kontraktor yang saya tahu dekat kawasan perumahan saya. Saya cakap dengan diorang lah, saya bagi gambar macam ni. Saya nak diorang tolong saya datang pun boleh, terus bawa cutter, lepas tu potongkan petak-petak macam ni, lepas tu nak simenkan, janji tutup rangka-rangka ni semua kan. Untuk bahagian ni saja kan, yang kecil-kecil ni, padahal kerja dia 2,5 tile saja. Macam tile besar ni 2x2 kan, 2x2 kan. So diorang perlu buat kerja untuk 2 tile saja, 1, 2, lepas tu lagi 1,5 tile. So kebanyakan ni semua 2,5 tile saja saya perlu kan. Kalau diorang buat mesin ni, diorang potong, diorang charge saya dekat 1,000 lebih. So saya pun pelik lah, 1,000 lebih ni mahal sangat. Bukan tak nak bayar, tapi macam tak logik lah. Pasal kerja sikit, paruh dah habis kan. So saya pun cari kat TikTok, YouTube, order dekat Shopee, Lazada, tak sukses sebab diorang kata nak jual, lepas tu tiba-tiba reject kan. Lepas tu saya pergi dekat, tanya kawan, diorang kata kat DIY ada, DIY kan. Kat sana ada, saya pun pergi cari, beli RM150 saja. Tile ni dulu saya dah beli dah. Satu RM12, satu yang feature tile ni RM26. So kos saya RM150 dengan macam ni je kan. So bila saya dah tampal, nanti saya akan tunjuk macam mana hasil dia lah. So bila tile ni semua dah tampal kan, jadi kerja simen dah siap tau dekat kawasan ni. Jadi saya boleh fokus dekat pasang potong kayu tu untuk tanam siki. So kerja tu lebih bersih, lebih senang sikit. Nampak okey lah, tak kecoh-kecoh lah kan. So dia memang okey. Tapi yang pengajaran kan, kalau kita hire orang, memang dia orang ada skill, memang dia orang buat kerja perfect. Unlikely macam saya lah, kerja nak cakap perfect, belum tahu lagi. Bila dah semua habis pasang, tengok mata orang lain pandang, kenapa sini ada cantum-cantum, itu nanti komen lah. Tapi di pasal rumah saya sendiri, saya tak kisah lah. Janji saya puas hati, saya buat sendiri. Kos saya daripada beribu-ribu jadi beratus. Macam nak bagi macam rumusan kan, macam ikat batu, dia tebuk lubang, lepas tu pasang simen, pasang tiles, tak termasuk table. Dulu saya dapat quotation dekat RM6,000. Tapi kos saya batu saja RM60, simen RM20, tiles semua sekali dekat RM100. Lepas ni RM150. So anggaran kira sendiri lah, lebih kurang bawah RM1,000, RM800 sajalah. Bawah daripada tu saya rasa dekat RM400 macam tu lah. Terlalu rendah. So saving cost lah katakan. Ini pun macam pengalaman juga. Katakan kat rumah tiba-tiba nak pasang tile ke apa, boleh lah dapat idea kan. Okay, nanti bila saya dah pasang tile, nanti saya akan record satu lagi video. Okay, bye.